Kita duk bertanya anak kita, ni adik-adik sayang abah kan sayang mak? Jam budak tu. Budak tu kata dua-dua sayang. Tak, satu je. Oh, sayang siapa tu? Dia tengok mak dia. Mak kata, hang sayang pak aku tak reda. Tengok pak pula, hang kata tak sayang aku tak halal. Hak ni soalan jam. Sama lah dia mai tanya kita. Ustaz, bulan Ramadan nak qada ke nak tarawih? Dua-dua kena buat. Jangan qada tak sembahyang tarawih. Sebab tarawih bulan Ramadan dia ada. Tarawih pula dia duduk lepas isyak. Lepas lohor hang boleh qada. Betul tak? Sebelum lohor hang boleh qada. Sebelum masak hang boleh qada, lepas maghrib hang boleh qada, lepas tarawih balik rumah lagi pun hang boleh qada. Tarawih ni Pak Long, bulan Ramadan ni ada.